Adik, adik beli apa? Apa tu? Wish. Yang beli apa tunjuk yang? Sabah Borneo Kinabalu. Cantik. Cantiknya tempat ni. Itu susu lembu tau. Sedap. Kalau nak beli apa? Oleh-oleh kat sini. Pekan Nabalu. Kitchen banyak. Bag. Kitchen je. Aziz suka dah tu rantai-rantai. Banyak, Cik pun tak beli satu. Apa tu Ras? Cantik ni. Ini untuk peti ais sekali. Macam-macam ada. Apa tu Ras? Apa tu? Penyu. Yang beli apa tunjuk yang? Cantik banyak. Ui, banyaknya. Ui, cantik. Banyak dia beli. Sabah Borneo Kinabalu. Cantik. Jom. Makan apa tu, Pak? Kita try kuih cincin. Kuih special. Wah. Ini tambahan punya tu. Okay, rasa-rasa. Wah, macam mana rasa dia? Sedap. Sedap. Wah. Sedap. Dia gula. Gula merah. Dia macam apa nama? Yang kat Melaka tu. Kuih Melaka. Bukan. Yang bulat tu, yang macam donat. Keria. Keria. Rasa macam tu Tapi ni kering. Dia macam keria. Oh. Sedap. Sedap. Memang sedap. Sejuknya Gunung Kinabalu. Cantik. Macam mana dia? Sekarang aku beli masuk dulu. Habis masuk dulu. Ambil gambar. 20. Buat aku baca atas kat Udin. Pun lambat. Dia nak masih lambat sikit. Pak Iman pun kalau isi. Sekarang habis setengah. Alhamdulillah. Hari ini hari kedua kami. Cantiknya tempat ni. Cantiknya. Hantarlah gambar yang dekat rumah tu balik tu. Masuk dalam Ras. Yes, masuk dalam tu. Tengok apa ada. Jom. Desa Dairy Farm.
Ara nak minum susu lembu ke? Aziz, nak minum susu lembu? Jom. Yes. Ayah nak makan es krim ke nak minum susu lembu? Cepatlah, betul-betul. Yelah, es krim ke susu? Jangan macam tu, nanti jatuh. Jangan macam tu. Tu ada coklat dengan yogurt. Ara nak apa? Yogurt? Coklat. Okey. Jalan tengok apa dia. Yes. Ni nak beli. Ni kitchen. Sana susu, jom. Sini es krim. Sedapnya. Hai, mana sudu? Tak bagi sudu? Kal. Sedap ke? Tu susu lembu tau. Sedap. Jom. Kalau kamu takkan bilang dari kamu. Jadi ya.